Baru-baru ni kita dikejutkan dengan kemalangan bas yang menyebabkan ramai pelajar UKSI meninggal dunia, dan saya terbaca kenyataan daripada Mufti Pulau Pinang, Datuk Dr. Suki, yang mengatakan penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris yang maut akibat kemalangan di jalan raya tergolong dalam kategori syahid akhirat kerana sedang berjihad menuntut ilmu. Mungkin ramai yang tak tahu, syahid ni ada beberapa jenis. Yang pertama, syahid dunia dan akhirat, iaitu orang-orang beriman yang ikhlas berjuang di jalan Allah dan mati di medan peperangan. Maka syahid yang ini, mereka tidak dikafankan, tidak dimandikan, tak seperti jenazah biasa lah. Yang kedua adalah syahid dunia, iaitu orang-orang yang berjihad seperti berjihad di jalan Allah, tetapi dia berjihad bukan kerana Allah. Maksudnya dia berjihad sebab dunia, nak harta semata-mata, ataupun dia berjihad sebab dia riak, nak tunjukkan dia tu berani. Itu syahid dunia. Dekat akhirat tak tahulah apa yang berlaku antara dia dengan Allah. Yang ketiga adalah syahid akhirat, meninggal bukan sebab peperangan tapi sebab lain, dan disebut dalam hadis mereka adalah syahid. Contohnya orang yang meninggal kerana lemas, ataupun kerana terbakar, ataupun ibu yang meninggal ketika melahirkan anak. Ini juga dikategorikan sebagai syahid. Syahid akhirat ni dikafankan, dimandikan, diuruskan jenazah dia seperti biasa, seperti meninggal biasa, tapi dikategorikan sebagai syahid akhirat. Jadi semoga Allah SWT mengurniakan keampunan dan rahmat kepada para pelajar yang maut ketika kemalangan tersebut. Semoga Allah mengurniakan mereka ganjaran syahid akhirat. Untuk kita, jangan sesekali berhenti untuk menuntut ilmu, teruskan menuntut ilmu, dan semoga Allah SWT mengurniakan kita penghujung yang baik.